Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi di video Cikgu Hafiz pada hari Khamis. (24 April). Okey. Yang pertama, buku aktiviti tu yang cikgu suruh siapkan, buku surat 35 hingga 40 tu, harap dah siap lah. Yang dah siap, boleh kumpulkan, nanti letak atas meja. Yang belum siap, sila siapkan. Hari ni, kita buat pula latihan tajuk yang sama tetapi dalam buku tulis. Buku Mat 1 kena hantar. Hari ni kita guna Mat 2. Buku 1 kena hantar. Yang dah ada kat cikgu tak ada masalah. Yang belum sila hantar. Mat 2 hari ni kita guna. Yang dah hantar cikgu dah semak. Yang belum cikgu semak tu yang tak hantar. Kita tahulah siapa yang tak hantar tu. Buku tak hantar, buku tak siap. Ingat, kamu dah tahun 6, nanti nak apply sekolah asrama, mahat, dia nak TP5, TP6. Tapi kamu kalau malih-malih buat kerja, selalu tak siap kerja, selalu tak hantar buku, paling tinggi cikgu bagi TP3 saja. Jadi nak TP5, TP6, kerja mesti buat dan siap. Jangan buat ala kadar. Nak masuk mahat, nak masuk sekolah asrama, you listen what I say. You nak, you buat. You tak buat, you tak dapat. Okey. Kita sambung operasi bergabung melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan. Jadi bila kamu jumpa nombor ni dalam operasi bergabung, siapa yang perlu kita ubah? Hanya pecahan. Perpuluhan tak perlu ubah. Nombor bulat tu kita letak titik di belakang. Okey, kita tengok soalan nombor senang kan. Nombor 1B macam ni, contohnya 3/5. Okey, kalau 3/5 ni, berapa kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Ingat, per 5. Kalau per 5 mesti perpuluhan 2. Sebab kalau ada juta, nilai dia 200,000. Tetapi kalau dia tak ada unit juta, kita jadikannya dalam perpuluhan 0.2. Itu kalau per 5. Tapi kalau 3/5, jawapan kamu kena darab 3. Jadi 3/5 bersamaan dengan 0.6. Jangan tulis juta sebab soalan tak ada unit juta. Jadi awak selesaikan. Ingat, sebelum selesaikan kena tahu ku, da, ba, ta, to. Cari dulu kalau ada kurungan. Kalau tak ada kurungan, cari darab atau bahagi. Dah selesai darab atau bahagi, barulah kita boleh selesaikan tambah dan tolak. Arti kata lain, bila tak ada kurungan, tambah dan tolak tu kita buat hujung sekali. Kita utamakan darab dan bahagi. Tetapi kalau ada dalam kurungan, kita selesaikan dulu operasi dalam kurungan. Okey, kalau 1/2 ni, berapa dalam perpuluhan? Ingat, nombor belakang ni mesti sifar, tak payah. Kita ambil je 0.5. Ni pun dah dapat jawapan. Macam mana kalau 3/4? Kalau 1/4, nilai dia adalah 0.25. Jadi kalau atas 3/4, yang ini darablah 3. Dapat 0 berapa? Dah diajar. Yang ni pun 1/2, 3/5 tak ada masalah. 1/2, 1/4, 1/2, 1/4. Jadi pecahan dia nilai yang lebih senang berbanding buku aktiviti. Tetapi apa yang perlu awak tahu, operasi bergabung kita kena selesaikan mengikut turutan. Ku, da, ba, ta, to. Wajib. Jangan cuai. Cari dulu kurungan. Contohnya, untuk soalan nombor 1 ni, yang ada kurungan hanya soalan D. Jadi kita selesaikan yang ini saja dulu. Tapi untuk yang lain, kita kena ikut.
bahagi dan darab dulu kita cari. Selesaikan dulu bahagi atau darab, baru kita selesaikan tambah dan tolak. Itu untuk nombor 1. Nombor 2, A sahaja yang tak ada kurungan. Jadi selesaikan mana dulu? Daba, baru tato. B, C, D dia ada kurungan. Selesaikan dalam kurungan 1, 1. Macam ni dia dah 1 je kurungan, tak ada masalah. Macam C dengan D, dia ada 2 kurungan. Selesaikan satu-satu. Awak selesaikan dulu yang pertama ni. 41/2. Jadi dalam nombor perpuluhan, dia jadi 40/5. Tolak 8/5. Darab jawapan 7 ni, dia tak ada titik. Awak jangan buat macam ni. Tak ada. Nombor pun dah terbalik. Nombor yang dia disebut dahulu mesti dah duduk di depan. Jadi kalau nombor tu nombor bulat, tak ada titik. Letak titik di mana? Letak titik di sini. Macam tu. Bila operasi bergabung, ada 3 nombor, bulat, perpuluhan, pecahan. Pastikan semua dijadikan nombor perpuluhan. Yang tak ada titik, letak titik di belakang. Yang pecahan, ingatlah 1/2. 0.5. 1/4. 0.25. 1/5. 0.2. 1/8. 0.125. 1/10. 0.1. Ingat nilai penyebut yang 2, 4, 5, 8, 10 sahaja. Kalau yang atas tu ada 2, 3, 4, 5, kamu darab saja. Tapi kalau awak dah biasa pertukaran dulu, kita belajar pecahan kepada perpuluhan juta, tak ada masalah. Jadi kena ingatlah, benda ni dia akan berkait. Kamu akan jumpa lagi tajuk seterusnya melibatkan pecahan dan perpuluhan. Jadi tahun 6, awak kena menguasai pertukaran ni. Ni sangat penting. Okey, nanti bila dapat jawapan ni, awak tulis kat sini betul. Ini pun dah dapat jawapan. Jadi dua-dua ni jawapan dia. Jawapan ni baru kita dah sama macam ni, kita tambah dulu. Yang ni kita tambah. Jawapan ni kita bahagi. Tapi ingat, yang ini akan dapat dalam perpuluhan. 1 tambah 0.25. Tak nampak ni. Jadi 1/25. Okey. Bahagi. Bila kita bahagi, nombor depan ni duduk dalam rumah. Ini yang A, yang mula-mula. Yang jawapan B duduk di luar. Kena ingat, bila bahagi, nombor yang kita nampak, nombor yang kita sebut dahulu duduk dalam rumah. Bukannya kita sebut B bahagi A. Tak boleh. Kita kena sebut A bahagi B. Nombor bahagi dia mesti sama macam tolak. Ni mesti lebih besar dari nombor belakang. Lebih besar dari nombor belakang. Jadi yang besar duduk dalam rumah. Tetapi bila kita bahagi dengan nombor perpuluhan, boleh ke? Tak boleh. Sebab kita kena bahagi nombor bulat. Memudahkan kamu untuk buat pengiraan. Jadi 1/25. Macam mana kita jadikan nombor bulat? Kita bawa titik. Jadi kita nak hilang titik tu belakang, kita darab 100. Sebab apa darab 100? Sebab kita nak hilangkan dia ke belakang. Jadi dia 125. Bila belakang ni gerak 2, yang ini pun nanti jawapan gerak 2. 45/2 tambah 15. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Bila letak titik perpuluhan, titik kena sebaris. Titik kena sebaris. Okey, yang ini gerak 2. Yang ni gerak 2. Bila belakang gerak 2, depan pun gerak 2. Jadi tambah 1 sifar saja. Cuba awak tengok, ada yang memandai-mandai menambah-nambah. Lotih, gerak 2, ni je yang tambah. Tak payah nak tambah banyak-banyak. Kalau sini gerak 2, sini pun gerak 2.
Kalau sini gerak satu, sini gerak satu. Jangan pergerakan dia berbeza-beza. Pergerakan dia kena sama. Dah cakap 10 kali pun masih buat yang sama. Sebab apa? Bila saya cakap, tak dengar. Dia sibuk nak buat latihan. Bila sibuk nak latihan, salah dogi. Kan dah kena? Okey. Jadi tolong, cikgu buat video ni bukan suruh kau tengok je. Faham kan? Lotih dah cakap ni. Lotih. Sebab latihan tu tengoklah balik. Sakit kepala menengok Sama je salah Okey. Jadi gerak 2, anak panah kena ada, sini pun gerak 2. Tak sifar satu saja. Sebab ada satu longkang yang tak ada nombor. Barulah dia bahagi macam ni. Macam tu. Okay, mungkin susah sikit lah 125. Tapi pandai-pandai lah. Buatlah save 125. 500. Pandai lah. Kadang-kadang benda macam ni kamu kena praktikkan. Sebab nanti kamu nak masuk asrama, kamu kena jawab soalan PKSK, UKKM. Dia nak kamu menakul. Tak ada soalan 1 tambah 1 dapat dia 2 dah. Okay, soalan dia lagi panjang. Soalan dia lebih kepada penyelesaian masalah. Nanti kita akan sambung minggu depan. Kena cikgu ada dengan kamu tu. Kamu tu tak boleh kalau cikgu tak ada. Semua tak reti, kan? Goma macam tu. Okay, jadi sila buat. Fahamkan. Make sure kurangkan kecuaian. Okay, itu saja. Assalamualaikum.